Okey, sebelum ni kita pernah buat video berkenaan dengan Sof yang menggunakan AI dalam dia punya teaser lah gitu. Teaser bukannya trailer ke apa semua tu, tapi lebih kepada untuk dorang tunjukkan apa yang the best for the audience dan juga Astro Show. Sebab sekarang ni Astro Show Cinematic Universe cuba untuk menguji anak-anak muda ini sejauh mana dorang boleh pergi untuk buat dorang punya assignment lah. Ini a kind of task lah. And then di sini kita ingin tunjukkan lah Sofiang 96 sendiri, dia punya official YouTube, di mana dia tunjukkan sendiri macam mana dia adapt, macam mana dia gunakan AI tu dalam dia punya VFX tu. Ini yang kita suka guys. Sebabnya kalau kita perasan lah kan, banyak yang filem-filem sebelum ni yang literally guna AI dalam movie dia tanpa mengubah apa-apa pun. Itu sebenarnya satu kesalahan lah juga. Tapi di sini video ni korang boleh pergi sendiri untuk tengok. Just ini aku ingin briefly ceritakan macam mana dia gunakan video VFX tu apa semua tu, macam mana dia punya shot tu guys. Bukan mudah ni. Sebab semua ni dia perlu modelkan macam mana modelkan benda tu pecah dan sebagainya. Tengok ni. Sebenar. Contohnya dalam footage sebenar kita ada bus, cermin kereta, body kereta sebagai foreground. So detail, saya recreate balik dalam dunia 3D. Tetapi kalau kita pergi kepada wide angle, kita akan nampak memang berselerak. So kita tak perlukan secara detail sebab kita hanya nak ambil close up objek cermin yang pecah saja. So kita boleh tengok viewport punya animation. Dan bila kita pergi kepada render view, kita boleh tengok macam mana serpihan yang cermin pecah tu dapat reflection daripada objek yang kita dah create dalam dunia 3D. Okey, shot yang kedua kita akan pergi kepada shot pisau. Apa yang saya buat yang pertama adalah saya beli model 3D pisau yang paling hampir dengan prop yang kita shoot masa tempoh hari. So korang boleh tengok ni adalah pisau yang saya dah beli. Untuk scene pisau ni kita dengar tu. Props ni pun kebanyakannya untuk modeling 3D tu kita perlu beli guys. Tapi yang kita perasan kalau yang dalam movie Duyong sebelum ni, dia menggunakan free version yang siap ada watermark lagi. Kita perlukan objek 3D. Kali ni kita orang tangkap HDRI dalam bus bersama dengan reflection pelakon sebab kita nak dapatkan dia punya shadow, dia punya reflection sebab pisau ni adalah material yang reflektif. Okey, so kita akan pergi kepada shot yang seterusnya, iaitu shallow replace body box sahaja berbalik. First saya beli model bus 3D pada viewport ini. Ni adalah akan siap. Saya cuba siapkan seam dan juga belakang. Tapi kalau korang tengok secara bus ni guys perlu dibuat lebih dekat, korang boleh nampak yang bahagian hadapan bus ni sangat-sangat berbeza dengan bus yang kita ada dekat set. So untuk shot close up, saya hire 3D artist untuk bina semula bahagian depan dan juga bahagian belakang bus. Sementara menunggu model bus depan dan juga belakang siap, saya cuba siapkan simulation bus untuk terbalik selepas dia meletup. Untuk simulation pula, saya hanya menggunakan kotak sebagai reference plate dan saya cuba applykan berat bus yang sebenar kepada kotak ni supaya dia punya fizik gerakan tu lebih realistik. So korang boleh tengok daripada viewport ini adalah bus bila terbalik, dia akan flip, boom. Selepas dah siap 3D environment, lighting apa semua, next step adalah saya kena tambahkan debris. Saya hanya create beberapa serpihan kecil dan saya lekatkan kepada body bus. So korang boleh tengok daripada viewport kat sini. So korang boleh nampak ni adalah look untuk debris akan masukkan sekali dalam shot bus nanti. Selepas kita dah siapkan debris, untuk memberi impact yang visual yang lebih kuat, nak bagi tahu yang bus tu jatuh di atas jalan raya, saya siapkan ground bridge simulation di mana kita cuba dapatkan simulation tanah hancur. Kita applykan berat kepada kotak ni dan bila dia jatuh, dia akan interact dengan jalan raya yang kita dah set up lah. Sebelum saya dapatkan ground simulation yang memuaskan, saya ada tengok movie-movie contohnya Avengers. Ada beberapa scene yang melibatkan tanah tu hancur, impact kepada jalan raya. Saya cuba ambil scene yang similar. Saya cuba tengok dia punya speed macam mana bila jalan hancur. Dia punya speed tu kita gunakan sebagai reference untuk kita masukkan dalam scene kita lah. So bila kita dah dapat satu simulation yang lepas tu adalah juga yang netizen cakap, alah bus ni terlalu AI lah, apa ni macam terlalu 3D dia punya style ni. Alah, sekarang tidak nampak betul pun. Scene yang seterusnya iaitu scene bus selepas kemalangan. Untuk scene ni dia agak crucial sedikit sebab kita ada close up shot bus hancur tau. Saya bagi tahu balik 3D artist tadi, saya perlukan satu versi bus
punya body yang dah hancur. Saya dengan dia dah tak boleh nak communicate macam saya perlukan bas seperti ni, saya nak bas hancur depan macam ni, sebab kita orang punya masa sangat-sangat terhad. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya cuba upload beberapa keping gambar bas yang dah ditangkap dekat set dan saya upload ke dalam website AI dan saya minta AI untuk generatekan gambar-gambar tadi, tukarkan kepada tekstur dah hancur. Dan apabila AI generate gambar, kita dapat look yang sangat-sangat memuaskan. Korang boleh tengok look yang AI bagi, dia punya tekstur sangat-sangat cantik, sangat-sangat realistik. Saya bagi kepada 3D artist tadi dan saya cakap saya perlukan body bus yang dah hancur seperti dalam gambar ni. Jadi proses ni memudahkan 3D artist tadi, orang just terus boleh ikut apa yang saya perlukan berdasarkan gambar yang kita dah generate tadi. So korang boleh tengok ni hasil pertama yang saya dapat daripada 3D artist berdasarkan gambar yang saya dah hantar. Dia buat macam ni lah, hancur. Cumanya apabila saya dah masukkan ke dalam scene, saya rasa macam saya kena ubah sedikit bentuk bus ni. Apa yang saya buat, saya cuba bengkokkan sedikit body bus supaya dia lagi kena dengan situasi yang berlaku dalam set. Dan ni adalah rupa final bus lah yang kita dapat buat selepas kita tengok reference daripada gambar yang telah di-generate pada website AI tadi. Saya masukkan ke dalam scene yang saya dah siapkan bersama dengan lighting, reflection, bus, kereta semua. Dan ni adalah orang cakap viewport dan juga final view untuk shot Amir keluar daripada bus. Sebab beginilah, apa tu? Cara jujurnya masih banyak lagi aspek VFX yang boleh dibaiki dalam projek untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada projek yang akan datang, saya akan cuba perbaiki dan cuba improve lah. Dan banyak benda yang saya dapat belajar daripada projek kali ni, saya akan terus tingkatkan dari segi technical, visual, VFX, CGI semua berdasarkan pengalaman yang saya dapat daripada projek kali ni. So terima kasih sangat-sangat kepada semua yang menonton dan support projek Astro Show Cinematic Universe untuk kali ni. Dan harapan saya semoga Astro Show Cinematic Universe ni dapat diterima oleh penonton dari sudut storytelling, sinematografi dan juga visual effect. Nah, ini yang kita ingin bagi tahu lah juga. Ramailah juga orang cakap macam scene bus ni terlalu 3D lah, tidak nampak terlalu real lah begini. Sedangkan ini Sofyan sudah ceritakan kan, dia gunakan Blender 3D untuk regenerate balik bus tu, dan bus tu adalah sesuatu yang susah guys. Dan juga untuk dia hire 3D artist juga untuk buat bus tu pula remodeling balik. Tapi untuk dia bagi tahu seperti apa yang diimajinasi itu, kemungkinan tidak sampai kepada 3D modeler, dan dia pun banyak kerja lagi untuk buat. So meaning dia gunakan Kling AI tadi untuk generate macam mana bus tu hancur, dan dia bagi reference tu kepada modeler tadi. Disebabkan itulah juga kalau orang kata sepatutnya bus ni perlu lagi real. Kalau ingin lagi real, sebenarnya bajet lebih besar perlu keluarkan. Maksudnya kemungkinan besar satu orang yang akan buat real bus, satu orang ni lagi yang akan buat bus destruction, kehancuran bus tu. Jadi at the same time diorang perlukan lebih bajet dan juga lebih masa. So meaning ini adalah first experience juga, Sofyan bersama Astro Show Cinematic Universe, di mana mereka diberikan bajet juga, tapi masa tu agak terhad lah. Jadi benda ni yang dia belajar lah, macam mana untuk pembahagian masa, pembahagian pekerja. Disebabkan tu lah juga Hollywood kadang-kadang kalau kita tengok movie yang gempak-gempak apa semua yang VFX power, kadang-kadang makan masa sampai bertahun-tahun guys. Ada yang setahun, 2 tahun begitu, 3 tahun pun ada sampai juga. Sebabkan untuk penghasilan VFX itu mengambil masa. Setiap yang kita create bus tu, contoh tadi kan bus tu, semua benda kita perlu detail up. Sebabkan tu juga Hollywood kalau kita tengok kebanyakan mereka akan guna cara yang mungkin lebih mudah lah. Lebih mudah tu maksudnya kita just gunakan the real bus, dan real bus tu hancur begitu, dan barulah kita edit VFX dalam situ mungkin ataupun green screen. Mungkin cara itu lebih mudah, tetapi budget lebih besar, cuma benda tu masa lebih singkat. Tapi untuk fully VFX macam Sofyan gunakan itu, masa paling banyak diperlukan, lepas so computer power juga dan tenaga pekerja diperlukan, dan sebenarnya budget pun perlu juga. Jadi kalau ada orang yang cakap bus ni kurang real lah apa semua ni, this is a good effort, good attempt, sebab bukan sesuatu yang mudah untuk hasilkan seperti yang ditunjukkan itu. Sebab kalau kita tengok filem-filem Malaysia ni, dia punya tahap VFX tu macam so-so begitu. Tapi why not kalau orang yang ada capabilities macam Sofyan ni sekarang ni, yang mampu untuk buat
beyond our imaginations. Mungkin di sinilah beberapa producer ke investor untuk invest kepada mereka anak-anak muda ni untuk go beyond. Maksudnya kita ubah balik mindset, ubah balik cara kita berfikir tentang apa orang kata cinematic movie yang ada di Malaysia ni. Begitu guys. Jadi kalau korang setuju, korang boleh ajukan di bawah juga.